Point aircon bilik belah sana tu sebenarnya kat sini. Dia silap pasang kat sini sebab dia tak ada alat untuk check kot saya rasa. Dia kita tengok dah membazir satu pemaziran, nampak. Buat kerja betul sikit. Nyanyi orang, kesian orang. Okey, hari tu orang tu datang pasal aircon. Okey, mula aircon ni asal dia dekat sini. Dia minta pindahkan ke bilik sebelah sana lah. Minta pindah ke bilik sebelah sana. Bilik sebelah sana tu sebenarnya kat sini. Dia silap pasang kat sini sebab dia tak ada alat untuk check kot saya rasa. Jadi memang betul lah. Point tengah-tengah sini. Saya check kat sini. Kuning dan hitam. Saya tapping kat sana. Buzzer saya memang bunyi. Buzzer saya bunyi konsisten dekat situ. Saya akan pindah lah. Okay bang Saya siap pasang semua dah. Wire saya dah fitting. Kupus saya dah masukkan semua. Dah okey. Sekarang ni saya nak test dulu sebab apa. Saya tengok sini gas memang tak ada langsung. Tak ada langsung gas kat sini. Kering. Ni, dia dah buka dah ni. Dua-dua dah buka dah. Tengok bacaan dia. Saya buka buang gas. Tak ada. Kosong gas dia. Yang dia dah naik ni, saya dah isi sikit tadi dalam. Saya rasa kuku ni pun dah sejuk sikit. Alhamdulillah hari ni kita berada di Eco Forest kita dah pindahkan aircon ni daripada tapak sini ke tapak sini. Dia nak pasang bracket, nak pindah sini tapi customer cakap tak boleh sebab hari ni hari cuti. Hari cuti dekat sini tak boleh buat bising, tak boleh. Dia minta saya letakkan besi kat bawah. Macam inilah keadaan dia. Okey. Saya dah isi gas. Okey, dah sejuk semua dah okey lah. Bahang pun dah rasa. Jadi alhamdulillah semuanya okey.